masalah rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, masalah rumah tangga jarang berlaku secara tiba-tiba. Ia bermula dengan perubahan kecil yang sering diabaikan. Nada suara menjadi keras, perbualan menjadi singkat, kepercayaan mula berkurang dan hati terasa semakin jauh walaupun tinggal sebumbung. Ramai pasangan menganggap ini perkara biasa, fasa kehidupan atau tekanan kerja. Namun, apabila keadaan ini berlarutan tanpa penyelesaian, ia membuka ruang kepada kerosakan yang lebih besar yang akhirnya menjejaskan emosi, anak-anak dan kestabilan hidup secara keseluruhan. Dalam banyak kes yang ditemui, konflik rumah tangga bukan sekadar berpunca daripada sikap atau komunikasi semata-mata. Ia berkait dengan keadaan dalaman yang tidak seimbang, hati yang tidak tenang, jiwa yang tertekan dan emosi yang tidak stabil akan mempengaruhi cara seseorang berfikir dan bertindak. Apabila ini dibiarkan, pasangan mula membuat keputusan dalam keadaan marah, kecewa dan hilang pertimbangan. Pada tahap ini, ramai sudah berada hampir ke titik perpisahan tanpa memahami punca sebenar yang berlaku di dalam diri masing-masing. Apa yang lebih membimbangkan ialah apabila masalah ini tetap berulang walaupun pasangan telah mencuba pelbagai usaha seperti pergi bercuti bersama, mendapatkan nasihat dan memberi ruang antara satu sama lain. Namun, perselisihan tetap kembali. Ini menunjukkan bahawa ada lapisan yang lebih dalam yang belum disentuh dan perlu dirawat. Tanpa pendekatan yang betul, masalah yang sama akan terus berulang dalam bentuk yang berbeza. Ramai hanya bertindak apabila keadaan sudah terlalu parah, sedangkan tindakan awal mampu menyelamatkan banyak perkara yang berharga. Rawatan dan terapi Al-Quran membantu memulihkan keseimbangan dalaman, menenangkan hati dan menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai asas kepada keharmonian rumah tangga. Apabila jiwa menjadi stabil, komunikasi menjadi lebih jelas dan keputusan dibuat dengan lebih waras. Namun, proses ini memerlukan disiplin dan kesinambungan. Mereka yang terus menjaga amalan, memperbaiki diri dan tidak kembali kepada kelalaian lama biasanya mampu mengekalkan perubahan yang dicapai. Keharmonian rumah tangga bukan sesuatu yang datang dengan sendiri. Ia dibina dan dijaga secara berterusan. Mengambil langkah untuk memahami dan memperbaiki keadaan dalaman diri adalah usaha yang memberi kesan jangka panjang kepada pasangan dan keluarga. Bersikap menunggu terlalu lama sering membawa penyesalan yang sukar dipulihkan. Hubungi kami segera bagi mendapatkan kaunseling rawatan dan sesi rawatan anda secara eksklusif. Insya-Allah, Pusat Rawatan Al-Qayyum, Cahaya Kesejahteraan Hidup,